Bila patut daftar sandaran berhad? Pernah tak korang yang bawa bisnes ni kan terfikir macam aku patut start enterprise dulu ke sandaran berhad? Enterprise malu pula macam bisnes kampung ke nak start sandaran berhad, tapi berapa harga dia, mahal ke murah? Ni saya beritahu awak reality enterprise versus sandaran berhad. Daftar enterprise murah guys, tak mahal, dalam RM60 je daftar SSM, dan setiap tahun tak wajib audit. Dia kena audit tapi tak perlu hantar submit lah. Maksudnya orang kata wajib tak wajib, senang cerita wajib tapi dia tak check, tak ada siapa check. Macam tu lah senang cerita. Tapi sandaran berhad pula, daftar je bukan RM60 daftar je dekat RM2,000 minimum. Lepas tu kau nak maintain setiap tahun, kena audit, kena bayar accountant untuk buat audit. Lepas tu kena bayar tax at least dalam sekitar RM3,000 lagi RM3,000. Ni busuk-busuk lah RM6,000 untuk maintain sandaran berhad. Itu busuk-busuk. Kalau wangi sikit mungkin kena dalam RM10,000 ke RM20,000 setahun. So persoalan dia, patut aku buat enterprise yang mungkin malu, segan, silu sikit ni ke, ataupun sandaran berhad yang gah, nampak macam seksi, nampak macam bisnes yang power? Jawapan dia guys, kalau untung bawah daripada RM10,000 sebulan ni, untung bersih dah tolak gaji bos, tolak staff, tolak office, tolak semua benda, bawah RM10,000 enterprise sahaja. Jangan ngada-ngada nak daftar sandaran berhad. Mahal kos daftar sandaran berhad ni, nak maintain lagi. Tapi kalau awak punya untung lebih daripada RM30,000 ke atas sebulan, maksudnya setahun tu dah RM360,000. Nampak? Yang ni baru pergi daftar sandaran berhad. Maksudnya belah kanan ni untung RM10,000 sebulan enterprise, RM30,000 sebulan untung sandaran berhad. Itu je senang cerita dia. Kalau untung besar RM300,000 setahun, barulah berbaloi daftar sandaran berhad. Sebab sandaran berhad ni banyak kelebihan. Antaranya kita punya tax reduction tinggi. Macam enterprise boleh kena up to berapa? 24%, kadang-kadang 29, 27%, sebab dia di bawah tax individu, itu enterprise. Tapi sandaran berhad di bawah tax corporate. Itu je kelebihan dia. Ada lagi kot yang lain-lain, boleh daftar, senang buat loan, senang nak orang kata benda-benda lah, nak masuk geran apa semua, dia tengok sandaran berhad. Jadi kalau korang yang baru nak start berniaga ni, ada sebab lah kenapa Malaysia ni wujudkan enterprise. Janganlah ngada-ngada daftar sandaran berhad. Buat enterprise dulu, once dah betul-betul solid, betul-betul profit, baru buat sandaran berhad. Kalau nak belajar, tekan link bio. Jumpa dalam video terusnya. Zas.